Bahagian kedua video ini akan menerangkan langkah-langkah mengemaskini item produk di katalog elektronik e-perolehan. Masukkan ID log masuk dan kata laluan anda dan klik log masuk. Di laman paparan, klik pautan segera kemaskini katalog di bawah kategori katalog. Anda akan dibawa ke skrin kemaskini katalog. Klik pada tab diiklankan. Item-item yang telah diiklankan dan masih sah tarikh pengiklanannya akan tersenarai di sini. Pilih item yang ingin dikemaskini dengan klik ikon pensel di sebelah kanan item tersebut. Kemaskini maklumat item tersebut di sini. Sebarang maklumat tambahan dan imej yang dikemaskini perlu disemak dan diluluskan oleh pentadbir katalog sebelum diiklankan. Setiap item boleh mempunyai beberapa jenis harga pada satu masa. Harga biasa, harga promosi, harga berperingkat, tier price, harga zon dan harga zon berperingkat, di mana setiap jenis harga akan diiklankan mengikut tarikh mula dan tarikh tamat yang ditetapkan. Harga biasa standard adalah wajib dikunci masuk oleh pembekal. Pembekal hendaklah mengunci masuk harga sebenar bagi produk yang ingin diiklankan. Anda boleh mengunci masuk harga promosi, harga berperingkat, harga zon promosi dan harga berperingkat promosi jika berkaitan. Zon boleh diwujudkan bagi negeri, bahagian dan daerah. Harga berbeza boleh ditetapkan untuk setiap zon yang dicipta. Harga berperingkat boleh dikunci masuk mengikut julat jualan yang berbeza. Sila muat naik imej yang dikehendaki dengan mengikuti langkah-langkah ini. Imej yang dimuat naik boleh terdiri daripada beberapa gambar produk dari pelbagai sudut produk tersebut. Semak untuk memastikan semua imej yang dipilih telah dimuat naik. Klik butang iklan. Jika pengemaskinian dilakukan kepada maklumat tambahan atau imej, item anda akan ditempatkan di bawah tab menunggu kelulusan sehingga diluluskan oleh pentadbir katalog. Anda boleh log keluar atau mengikuti langkah yang sama untuk mengemaskini item lain. Penyemakan dan kelulusan oleh pentadbir katalog akan diselesaikan dalam tempoh 48 jam. Untuk menyemak kelulusan item katalog anda, sila log masuk ke e-perolehan dan klik pautan kemaskini katalog. Item katalog yang telah diluluskan akan disenaraikan di bawah tab diiklankan. Anda boleh menyemak maklumat item anda dengan klik ikon pensel di sebelah kanan item. Klik butang kembali. Katalog anda telah diiklankan dengan item baharu yang boleh dilihat oleh agensi kerajaan mengikut tempoh tarikh yang telah dikunci masuk. Anda boleh log keluar atau mengikuti langkah yang sama untuk tambahan item lain. Video seterusnya akan menerangkan langkah-langkah mencipta dan mengemaskini item perkhidmatan di katalog elektronik e-perolehan.